Saya tak bercakap dengan Syuk selama setahun. Untuk menjayakan watak ni, boleh cakapkan satu benda yang considered sangat ekstrim sebenarnya untuk mengambil watak ni. Dan boleh cakap satu benda yang dream come true juga bagi saya untuk saya memegang watak macam ni daripada segi abang kepada dua ekor manusia tu. Okay? Dan considered boleh cakap saya memang treat dia orang ni, Syukri Yahya dengan Syafiq Kai, di luar set sekalipun macam adik saya. Jadi untuk saya nak carrykan benda tu di dalam scene tak susah lah. Tetapi kan dia ada susah dia. Kenapa susah dia saya cakap? Saya rasa dia telah bagi yang more than dia pernah bagi kepada sesiapa pun. Jadi dekat situ kan, bila kita terlampau hidup dalam karakter tu je, saya tak bercakap dengan Syuk selama setahun untuk cerita ni. Saya tak bercakap dengan dia dan kami ada kind of fight actually selama setahun untuk menjayakan filem ni, because saya tak tahu apa dalam hati dia, saya tak tahu apa dalam otak saya, sebab kita terlampau hidup dalam that character tu. Sebab dia adik saya. So bila buat something macam tu, saya ada rasa deep towards it. Tak tahulah, mungkin tu method saya berlakon ke ataupun method dia berlakon ke, tetapi benda tu effect our punya relationship and nasib baik lah kita baik balik. During shooting ke training? Sebelum ke? So, during the shoot and sampai habis shoot we have Setahun sampai lepas habis shoot tak bercakap lah. tak, kita boleh cakap baru raya itu. Mana yang contact shoot lah. Dua-dua lah. Maybe too much in the character itself. Ni tau, korang kena faham situation ni. Ni situation bukan soal ni in terms of deep bila kita terlampau carry the character. Ini bukan soal macam aku tak suka kau ke kau tak suka aku. Ini bukan soal tu. Ini soal bila terlampau in the character itself. So tu jadi macam instant. The distance tu is there. So that's about it lah, yang membuatkan ada sedikit koyak tu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.